Halo, Assalamualaikum geng. Hari ni kita ke lodging geng. Okey, hari ni kita ke kawasan planning saya nak ke Gua Musang lah. Okey geng, jarak daripada Simpang Pulai ke lodging anda kena speed tau jalan ni. Kalau tak anda lambat lah. Biasanya saya speed 100. Okey geng, betul lah saya cakap. Tengok, 30 minit je saya dah sampai dah dekat Ngapur Raja Cameron Highland. Misi saya hari ni pergi berak dekat Gua Musang. Inilah dulu dipanggil Blue Valley. Hei, babi ni kereta ni tak bagi signal. Hei, kembali ke Blue Valley geng. Blue Valley ni macam tempat jin bertendang lah. Sini macam biasalah tempat Bangladesh. Saya pun tak nak kena lah kerja dengan Bangladesh. Bangladesh ni antara dijaga oleh bangsawan-bangsawan di Malaysia geng. Tetapi sayang je geng. Tengok kerajaan Pahang Blue Valley ni cantik geng. Kalau buat stadium boleh hantar pelari-pelari Malaysia datang sini. Okey, apa yang ada di Blue Valley ni? Blue Valley ni kalau nak ikutkan tempat orang India geng. Saya malu nak cakap. Tapi kalau anda tengok sebelah kanan saya ni, ini adalah sebuah Tok Kong di Blue Valley. Tok Kong ini dia bina lah sudah 20 tahun, 30 tahun. Jadi Blue Valley ni kira macam kuil Hindu yang paling cantik lah di Malaysia. Tempatnya sejuk. Dia ada tempat tidur. Sami-sami boleh datang sini lah untuk sembahyang. Kan saya cakap daripada Simpang Pulai ke Kampung Raja 30 minit geng kalau anda tak ada jalan jam. Nanti kita singgah masjid Gua Musang geng. Gua Musang ni lodging lah. Lodging ni termasuk dalam daerah Gua Musang. Tapi yang syoknya kita pergi kat sini, kita boleh jumpa lah Bangladesh, Myanmar, Nepal, Rohingya, semua ada. Lepas tu orang Kelantan. Orang Kelantan ramai pindah duduk Cameron sebab menambahkan ekonomi dan berniaga. Orang Kelantan banyak ke Cameron Highland inilah masjid lodging. Okey geng, sambil kita buang air, kita kena sepam lah rokok John kan. Macam ni lah keadaan lodging. Datang lah geng, jangan tak datang. Tak lama lagi saya dengar cerita mereka nak buat pintu gerbang. Okey, bercerita pasal lodging ke Gua Musang geng, 1 jam. Jalannya turun je. Sekarang ni saya bergerak lah ke Kelantan. Dah buang air tadi. Saya ni kuat berak geng sebab saya suka makan buah-buah geng. Tempat ni cantik. Kalau kerajaan persekutuan ambil alih tempat ni akan jadi lagi hebat daripada Cameron, lagi hebat daripada handphone jatuh. Okey, sekarang kita di antara lodging Gua Musang geng. Dekat sini adalah kampung orang asli paling cantik di Malaysia geng. Dekat sini juga kalau anda naik website baik jumpa harimau. Tetapi jalan ni tu mak rempit. Assalamualaikum. Kan saya cakap jalan ni setiap hari ada mak rempit. Okey, sekarang ni kita 50 km lagi. Okey, inilah tempat yang runtuh tu. Tapi jalan dah buka. Hari ni saya lah yang rasmi. Jalan ni baru siap berapa minggu. Itulah runtuhnya. Ni lori. Mereka standby ni. Ini pintu masuk lah. Dah tak pakai dah. Okey, antara lodging ke Gua Musang ni jauh guys. 120 kilo guys daripada Kampung Raja. Bukan saya tipu. Jalannya turun naik. Hari ni saya bawa SUV. Jadi bawa SUV ni kurang dah rasa sakit punggung, sakit pinggang. Cantik tau. Tengok ni, anda tak percaya datanglah. Tak lama lagi pokok-pokok ni dah besar. Tempat ni gelap balik lah. Memang jauh lodging Gua Musang geng. Okey geng, kalau anda nak pergi Gua Musang, eloklah lalu waktu petang, kurang panas. Lagi satu, dekat sini anda akan jumpa je
Unit amal. Inilah saya cakap, unit amal konvoi. Mereka ni dengan S5 pun saya tak boleh kejar, geng. Sangat laju. Macam babi punya laju, macam pelesit. Babi dah budak-budak ni. Saya nak join, geng, tapi saya dah tua, geng. Inilah dia yang dipanggil unit amal. Mereka ni konvoi berjemaah. Lepas ni potong. Ni bukan orang asli tau. Ini orang Kelantan tau. Ini bukan orang Gumusang, ni semua orang Kota Baru ni. Mereka ni banyak datang ke Cameron Highland bawa awet. Okey, geng, sekarang ni pembalap pas. Dah lepak di jalan. Mantap pas. Tengok, saya tak tipu, geng. Tetapi hebatnya, ni konvoi tadi. Ada dekat berpuluh-puluh konvoi dekat sini. Ni lagi satu konvoi. Mantap lah. Patutlah negeri Pas ni banyak konvoi. Mereka memang budaya konvoi, geng. Okey, geng, sekarang kita dah sampai Gumusang. Inilah simpang ke Gumusang. Dahsyat tadi. Kalah saya dengan S5. Okey, sekarang kita sampai ke Gumusang, geng. Jom kita berak dulu, geng. Okey, apa-apa pun nanti kita sambung lagi ya, geng. Bye-bye.